MIC mendakwa rakyat merindui kepimpinan Barisan Nasional untuk kembali menerajui pentadbiran negara selepas pelbagai isu yang berlaku ketika ini. Timbalan Presidennya, Datuk Seri M. Saravanan berkata, perkara itu dapat dilihat khususnya dalam kalangan masyarakat India yang merasakan nasib mereka lebih terbela di bawah kepimpinan BN. Menurutnya, pandangan tersebut turut dikongsikan dalam satu pertemuan bersama kepimpinan BN baru-baru ini. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penyampaian sumbangan kepada masjid, surau diri Jumaat dan surau kawasan Parlimen Tapah di Dewan Merdeka pada Jumaat. Jelas Saravanan, kebelakangan ini beberapa pihak dilihat cuba menimbulkan isu berkaitan agama yang boleh menjejaskan keharmonian masyarakat berbilang kaum di negara ini. Menurutnya, tindakan individu tertentu yang membangkitkan isu rumah ibadat dilihat boleh mencetuskan ketegangan sekiranya tidak ditangani dengan baik. Dalam masa sama, beliau berkata, laporan bahawa BN mungkin bertanding sehingga 108 kerusi pada pilihan raya umum ke-16 juga memberi petanda bahawa gabungan itu bersedia untuk kembali memerintah negara.